Assalamualaikum guys. Topik hari ni, kalau boleh pilih. Jadi kita fikir balik kan, di alam roh dulu kan, yang kita dah janji dengan Allah Ta'ala untuk jadi orang Islam kan. Dalam alam roh ni tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya boleh je dimasukkan pada zaman-zaman Nabi. Mungkin kita lahir zaman Nabi Adam, mungkin kita lahir zaman Nabi Nuh, Nabi Idris dan sebagainya. Tapi kita tentukan Allah untuk lahir pada zaman Nabi Muhammad kan, lahir dalam perut ibu bapa kita lah kan. Kemudian 9 bulan 10 hari kita berkeluarlah ke alam dunia daripada alam rahim kan, hidup kat dunia 60, 70 tahun, 80 tahun. Lepas tu Vista, masuk ke dalam, masuk alam barzakh, dan seterusnya menuju ke alam-alam yang lain tu lah kan, alam akhirat, pada mahsyar, titian sirat kan, syurga dan neraka kan. So soalan ni mudah tuan-tuan. Kalau boleh pilih kan, anda nak pilih nak lahir di zaman siapa? Kan best juga kalau dapat lahir zaman Nabi Muhammad kan, dapat solat sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Saya tak boleh pilih tuan-tuan. So tuan-tuan dan puan-puan, lahir zaman inilah. Nombor 2nya, kalau boleh pilih dekat dalam perut siapa nak masuk kan, baik kita pilih masuk dalam perut mak bapak yang kaya tak? Ini kita lahir dalam perut mak bapak yang tak kaya pula dah kan, dah susah kan. Contoh kan. Kalau boleh pilih dalam perut tu kan, roh tu, kalau boleh pilih kalau boleh mesti nak, kalau lelaki tu nak handsome tak, nak putih, nak melepak, nak macam artis-artis K-pop tak, kalau boleh pilih lah kan. Yang perempuan pun nak lawa-lawa lah, macam artis-artis kan, nak lawa-lawa lah, macam artis-artis barat ke, artis-artis Korea ke, Jepun kan, whatever lah kan, kalau pilih. Tapi tak boleh pilih tuan-tuan puan, tak boleh pilih siapa mak bapak kita kan, sebab Allah yang pilih tu kan. Tak boleh pilih siapa adik-adik kita, Allah yang pilih tu. Tak boleh pilih hidung kita bentuk macam mana, Allah yang pilih tu. Tak boleh pilih gigi kita macam mana, Allah yang pilih tu kan. Sama juga bila kita mati kat alam barzakh, tak boleh pilih nak kubur besar mana, kecil ke, ada aircon ke, tak boleh pilih. Sama juga, kita juga tak boleh pilih untuk masuk syurga atau neraka, melainkan dengan rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kan yang kita boleh pilih sekarang je dekat bumi ni kan, di alam yang kita hidup 60, 70, 80 tahun ni, ini kita boleh pilih. Nak pilih sama ada kita duduk dekat boleh pilih untuk berada dalam ikut rangkuman Islam atau tidak, atau sebaliknya kan. Dan kalau kita pilih dengan betul, insya-Allah kita akan dapat masuk syurga lah. Betul tak tuan-tuan? Cuba fikir-fikirkan, setuju tak setuju? Cerita dia tuan-tuan, kita ni sibuk nak pilih kat tempat yang kita tak boleh pilih, buat apa kan. Tak boleh pilih, syurga neraka bukan hak kita kan. Tak boleh pilih kan, nak duduk dalam kubur tu, tempat yang seronok, yang syok kan, tak boleh pilih kan. Yang boleh pilih ni datang alam dunia ni kan. So tuan-tuan puan, pilihlah. Sekiranya berada dalam dilema untuk pilih yang baik dengan yang tak baik kan, kita pilih yang baik kan. Sekiranya dalam dilema untuk pilih ambil rasuah atau tidak, kita pilih jangan ambil rasuah. Sekiranya dalam dilema untuk kita untuk mengapa-apakan orang lain atau tidak, jangan apa-apakan orang. Faham tak ni? So kita pilih yang baik kan, InsyaAllah tuan-tuan puan. Itu saja perkongsian hari ini. Fikir-fikirkanlah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.